Saya sibuk sangat. Saya pun tak tahulah. Saya rasa macam dia orang macam tak pernah tengok orang tu handsome lah. Saya rasa lah itu nak panggil ini nasyid, nak panggil dakwah, nak panggil ceramah, nak panggil semua, nak panggil saya. Filem lain, lagu lain, konsert lain, review lain, podcast lain. Apa ni, ingat saya tak ada kehidupan ke? Ingat saya tak ada live? Suruh saya buat live lain. Dia orang nak apa ni? Apa dia? Dah lah ni tukar IC, tukar alamat, tukar bin. Senang. Macam-macam sangat saya buat. So sebenarnya kalau tengok daripada konteks yang baik, sebenarnya itu rezeki lah. Rasanya ramai lagi yang beratur nak duduk kat tempat saya, yang mungkin diorang sendiri pun dah tak ada job, semakin dilupakan. Jadi saya melihat daripada sudut tu lah sebenarnya. Lagi satu, bila saya teruskan sementara saya masih sihat, setidak-tidaknya ada sedikit ruang untuk saya kongsi-kongsikan rezeki saya. And then sebenarnya tak dapat nafikan secara tak langsung, sebenarnya saya telah memberi satu kebaikan ataupun satu inspirasi lah pada orang untuk diorang manfaat. Saya memang dulu selalu menegur pasal salam ni, sebab dalam media sosial kan selalu dia bang follow back. Saya rasa macam la ilaha illallah, kau ingat aku ni kedai mamak ke order teh macam tu? Tak boleh tau, sebab kita rasa sebenarnya kadang-kadang saya tak tahu sebenarnya yang diorang ni, diorang rasa macam kalau alah bagi salam ni macam skema sangat ke, poyo sangat ke, macam acah-acah, bajet-bajet baik. Sebenarnya tak ada apa pun, benda tu basic. Benda basic. Yang saya pun terkejut benda tu viral balik, sebab saya tegur budak tu dah bertahun lama dah. Benda tu tiba-tiba up balik. Rupanya dia just nak cakap terima kasih sebab dia dah lebih mempraktikkan benda tu. Maknanya memberi salam yang cara yang betul dalam media sosial especially. Instead of cakap akum, askum, smekum, sikum. Apa ni? Nak ke mana? Ingat kelakar ke? Tak, nak bagi punchline lepas-lepas tu bagilah. Tapi bila kita cakap pasal kalimah kan, ayat-ayat benda, ayat suci ni tak usah dimain-mainkan. Kadang-kadang dia orang ni ya ke? Siapa meninggal? Semoga dicucuri udang lah ke atas roh. Apa benda dia orang ni? Dia orang kadang-kadang saya tak faham tau, kenapa dia orang main-main dalam benda tu, kelakar ke? So bab-bab agama ni janganlah. Sebab apa? Kita tahu sepanjang ni kalau orang yang bukan beragama Islam mempersendakan, mempermainkan Islam, melenting kita semua. Tapi bila kita sesama Islam sendiri buat benda tu, tak, kita tak boleh nak tegur. So bertanggungjawab lah dengan benda tu. And saya pun tak sangka sekecil-kecil benda saya cakap benda tu meninggalkan kesan lah, yang jadi pemenang kat dia. Saya tak kisah diorang tak kenal saya kenal diorang seorang-seorang. Sebab saya scroll, saya tengok oh ni kerja kau. Tapi dalam masa yang sama saya bukan judgemental. Aku tak judge kau, cuma aku nak tahu sampai kat sini tahap kau. Kau wilkang kau main tembak-tembak air seronok Jadi macam itulah cara saya mengenali budaya sekarang ni kan. Sebab saya rasa macam memang betul kita dah akhir zaman. Banyak orang cakap bang zaman dah berubah. Zaman tak berubah ni. Sebenarnya zaman berhijrah. Lifestyle kita yang dah berubah. Dengan depan gadgetnya lain, sambil baca makan doa pun macam ni juga lagi. Macam mana? Payahlah saya nak cakap. Jadi saya rasa sebenarnya masa saya sebenarnya dah tak panjang, makin singkat dah sebenarnya. Itu bohong kalau kita cakap hari-hari kalau kita ingat yang kematian ni, itulah sebijak-bijak manusia yang sentiasa bersedia. So selagi saya ada ni, saya ada platform media sosial untuk saya sampaikan, saya kena sampaikan. Tak kisah diorang trigger ke, diorang panas hati ke apa, tak ada. Tapi pada saya satu benda saya cakap, dalam menuju kejayaan ni simple je. Biar kita sakit mencuba daripada kita seksa menyesal. At the end of the day kalau kita menyesal, apa kena jadi? Saya nasib baiklah, tak sempat lah orang cakap hanyut tu kan. Sempat juga kan. Yelah, dengan kerjaya saya ni jumpakan dengan orang-orang yang baik. Padahal dulu saya tak pernah fikir pun kerjaya saya macam ni kan. So pada korang kena bersangka baik lah. Kalau kita pernah merasa sakit, bermakna kita masih hidup. Kalau kita masih buat silap, bermakna kita masih manusia. Dan kalau kita masih tak putus asa, bermakna kita masih ada harapan, insya-Allah. Dan permulaan kita tak sepenting pengakhiran kita. Pengakhiran kita tu semoga dalam husnul khatimah.